Okay gang, hari ni 30 Mac, 10 Syawal. Hari ni aku buat exercise Tabata dengan kurs fisio aku. Sebab aku masuk join program fisio. Jadi ada beberapa lah exercise yang dia suruh buat. Memang letih. Buat plank, buat mountain climb. Atau satu itu squat. Memang best pembakaran kalori. Memang padu. Okey, lepas tu lagi satu yang pentingnya yang aku baca dalam Facebook, dalam harian Metro di khabar, lepas raya ni ramai dah kembali jogging. Sebab dah naik 4 kilo kalau awak tengok sini. Okey, dan adalah seorang ni, hamba Allah ni dia beritahu kadang tu orang ni dia lebih kepada exercise tapi pemakanan tak jaga. Yang pentingnya pemakanan tu penting sekali. Exercise tu 20%, pemakanan 80%. Jadi pemakanan tu amat penting. Kalau umur je dengar kalori deficit. Mu kena tahu kalori pengambilan kalori seharianmu. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh komen insya-Allah. Apa yang aku boleh kongsi aku kongsi. Okey, insya-Allah.